Nasihat simpanan emas untuk anggota tentera lain-lain pangkat bersara umur 40-an. Tuan-puan anggota tentera yang bakal bersara pada umur 40-an, tahukah tuan-puan, persaraan awal adalah satu kelebihan besar jika ada strategi kewangan yang betul? Selepas 21 tahun berkhidmat, tuan-puan akan terima 2 faedah penting. Pertama, pencen bulanan separuh daripada gaji terakhir. Kedua, gratuiti, bayaran one-off yang agak besar. Masalahnya ramai yang dapat gratuiti habis dalam 2 ke 3 tahun saja sebab tiada simpanan yang kekal nilainya. Di sinilah emas memainkan peranan penting. Emas kekalkan nilai walaupun kos hidup meningkat. Tak boleh bocor seperti duit tunai. Jadi tabung kecemasan yang stabil. Boleh dicairkan bila perlu. Lindungi hasil gratuiti daripada inflasi. Dan tuan-puan bersara pada umur 40-an masih boleh bekerja sehingga umur 60. 20 tahun masa tambahan ini sangat bernilai. Jika tuan-puan tukarkan sebahagian gratuiti kepada gold bar public gold, tuan-puan sebenarnya bina duit masa depan yang lebih kukuh. Dalam masa yang sama, tuan-puan boleh pilih perniagaan alternatif seperti menjadi dealer public gold, fleksibel, tak ganggu kerja dan berpotensi bina pendapatan kedua. Kalau tuan-puan nak mula bina simpanan emas dari sekarang atau nak tahu potensi sebagai dealer selepas bersara, WhatsApp akak sekarang. Akak bantu terbaik. Mulakan sebelum bersara, bukan selepas.